Okay. Sekejap. Dah pakai. Sahur tak ke? Panggil mak. 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 Apa? Sahur tak tadi, Mak? Sahur. Kamu tak bangun-bangun. Alah, ya ke? Tak apalah, Mak. Saya pergi tidur balik. Tak apalah. Kita puasa je lah kalau tak sahur. Ya Allah. Pun ni hari ni tanggal berapa Hari ni apa ni? 20. Yeay. Lagi 1 hari nak raya. Yeay. Mak. Mak, kita pergilah bershopping, Mak, untuk beli baju raya. Kalau Jomlah. Jom. Saya rasa nantilah, Mak. Penat lah. Saya nak nanti je lah. Uish. Isang sedap tak apalah. La. Alah. Saya nak tengok Tata ada kedai baru kan. Mak. Saya nak pergi keluar rumah je, Mak. Boleh? Di mana? Pergi kedai lah, Mak. Tengok kedai. Ataupun tengok nanti saya jumpa apa? Kedai baru ke kedai baju ke, saya tahu lah, Mak. Boleh? Pergilah. Okey, terima kasih, Mak. Bye. Jom, Mak bagi tu. Tak kunci pintu ni. Tak apa. La. Okey, jom dah kita pergi tu singgah kedai. Tante ada kedai baru, kedai makan baru. Boleh buka kat sana nanti kan. Ni nak ada budak ni, Mas. Jalan atas tu. Okay, jom lah. Kita tengok. Let's go. La. Ada arcade. Alah, boleh arcade. Sekejap. Kenapa macam ada party shop? Apa ni? Kedai baru ni? Wow, ada makanan baru lah. Tu ada akak. Assalamualaikum, akak. Assalamualaikum, akak. Ya, kenapa? Akak kerja kat sini Akak kerja kat sini Uish, tak aurat sangat ni, Kak. Apa ni? Pusing-pusing. Pening lah. Tapi, Kak, akak tak puasa ke, Kak? Akak tak puasa Akak mau. Itu. Tapi akak kerja sini ke, Kak? Akak tak kerja. Dia pun makanan ni pun belum sediakan lagi. Belum berbuka lah agaknya. Kamu ke belum sediakan. Ya, okey. Nanti saya singgah lah masa nak berbuka. Lambat lagi nak berbuka ni. Okey. Okey, bye, Kak. Hey, macam suspicious je akak ni. Nanti saya pergi cek lah. Untuk tengok apakah dia puasa atau tidak. Okay. Kita pergi sini dulu. Nanti kita cek ya. Okay. Okay, so saya rasa akak ni mesti tak puasa sebab dia suspicious. Tutup aurat sangat tapi rasanya tak puasa. Okay, cek. Okay. Ui, apa dia buat tu? Dia tak puasa ke? Dah nak berbuka dah ni.
tak puasa je. Kita try lalu lah. Ya, akak ni tak puasa. Kena lapor ni kat polis esok. Saya pun suara pun dah tak ada. Tak minum air pun. Okey. Balik rumah lah jap. Aduh, kena beritahu mak ni. Tapi nak buka. Buka lah dulu sebelum beritahu mak. Okey. Mak bahaya. Mak bahaya pula. Assalamualaikum. Mak. Mana mak ni? Mak. Mak, buka mak. Dah berbuka dah mak. Tak apalah, saya buka sendiri. Mak. Mak. Mak tak siapkan makanan lagi ke mak? Dah berbuka dah mak. Baru pukul 6. Pukul 6 Pukul 6 ke Allah. Jom mak. Mak, sini mak. Saya nak. Jom pergi berbuka dekat kedai baru mak. Saya jumpa kedai baru ni. Cepat mak. Mak tu je mak. Jom. Cepat dah nak berbuka. Jom. Ni kedai baru ni sedap mak. Dia jual muffin. Ni budak naik skuter ni acik ikut kita je. Kan? Gila ke budak ni? Kenapa suara kita di bulan Ramadan macam dah nak hilang? Kan? So saya dah hilang dah. Cuba mak. Dah berbuka dah mak. Buka. Dah pukul 8 dah. Mana nak? Assalamualaikum kak. Apa khabar kak? Ni mak. Mak, bolehlah. Saya nak ni mak. Saya nak muffin. Kedai makanan baru. Kak, saya nak muffin satu. Akak ni terus tak bersuara ni dah. Kenapa ni? Tadi bersuara. Tak apalah. Malu lah kan. Saya nak muffin satu. Ambil terus mak. Dah berbuka dah mak. Nampak kek. Saya nak muffin. Ambil je. Berbuka mak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Air tak ada. Tak apa, air nanti belilah kat kedai. Ni ada air ni. Mana? Ada air susu dengan kopi je. Alah. Saya nak minta satu. Mak, nanti tolong bayarkan tau. Kak. Saya nak air susu. Air susu satu. Saya kopi. Tu kak saya dah tak ada dah mak. Saya dah tak ada dah. Mak. Balik kampung nanti mak. Okay, saya ambil ya. Aduh. Terima kasih. Okay, kasih kak. Ni budak ni selalu ada je mak. Dah tahu ni. Dia nak makanan ke mak? Kita bagilah ya satu ke kan. Jom mak balik. Ya Allah. Kedai aiskrim tak saya. Oi, ya apa? Apa kak? Nampak kak? Kenapa? Dia tak puasa. Bayar apa? Kena beritahu ni. Bayar. Nah. Mak, sini mak. Saya nak beritahu mak. Saya nak beritahu rahsia. Sini nak. Okey. Sini nak. Okey. Dah rakit ni. Okey. Mak, tadi kan saya nampak akak penjual muffin tu tak puasa mak. Lemak. Sini mak. Dia ada. Okey, macam ya. Sumpah mak. Okey, saya bisik. Macam ni mak. Saya kan tadi pergi kedai, ada kedai baru. Tiba akak tu tak puasa. Saya nampak.
Ya, alamak. Ada. Sana. Kakak tu kat belakang. Alah. Kak, kenapa kak? Tak, saya ni je cakap pasal balik kampung. Jom. Tipu lah. Tipu. Betul lah. Kita nak balik kampung kan? Takkan nak tipu-tipu pula. Sumpah mak. Saya main jumpa orang tak puasa mak. Esok kita tu pergi balai ya. Balai. Vendor Nazah tadi. Tertangkap dia tu. Beberapa hari lagi nak raya. Ya mak balik rumah. Esok nak tu dah. Lah budak ni lagi kenapa ni? Adik kenapa adik? Adik nak ni ke? Susu. Kek ke? Saya baru tadi. Okey, jom lah. Bye mak, saya nak tidur dulu ya mak. Bye-bye, selamat malam. Okey. Saya rasa saya akan puasa penuh di bulan Ramadan ini insya-Allah. Tapi kalau saya tak ada puasa pun tak apalah. Nanti saya gantilah ya. Dan selamat berpuasa korang dan selamat hari raya. Sikit lagi nak raya ni. Nanti balik kampung lah kan. Hehe. Okey, jom kita tidur. Okay guys, so itu saja video kali ni. Jangan lupa like, subscribe, komen Aki Gaming Channel. So selamat berpuasa lah korang. Dan saya sebenarnya upload ni masa dan raya sebab saya tak sempat nak buat masa hari lain. InsyaAllah saya akan completekan full episode kali ni. So itu saja. Assalamualaikum, bye bye guys. Dan kali ni kita ada karakter baru iaitu Ainul. Ainul je tutup mic. Tadi dia buka je ni, tutup pula. Sini. Okey. Siapa? Okey. Jangan bergerak. Nak buat thumbnail nanti. Okey, jangan bergerak. Okey dah. Itu saja. Bye-bye guys. Bye-bye. Saya tak ada suara guys. Tolong guys. Doa saya sembuh guys. Tak ada suara ni. Bye-bye guys.